Satu lagi pesaing dalam segmen banglo bergerak iaitu GAC M8 PHEV. Bukan EV, bukan petrol, tapi PHEV. Tempahan dah dibuka dengan harga bermula dari RM333,000. Dari segi saiz, MPV ni lagi besar dari Alphard tetapi tak sebesar Zeekr 009 dan Denza D9. Gabungan enjin 2 liter turbo dan motor elektrik mampu hasilkan 373 PS dan 630 Nm. Pencetuan ke 100 km ambil masa 8.8 saat sahaja. Sebabkan ini adalah PHEV, jarak yang mampu dikecapi adalah sehingga 1032 km. Rupa luaran kalau dilihat tak adalah jauh beza dengan banglo bergerak yang lain. Tapi untuk bahagian dalaman GAC M8 mampu bawa sehingga 7 orang. Barisan kedua punyai captain seat di mana lengkap dengan fungsi urut, memori dan ventilasi. Pada perehat tangan, skrin 5 inci turut disertakan. Bahagian depan ada skrin infotainment 14.6 inci dan skrin kelompok 12.3 inci. Sistem 16 speaker Yamaha turut serta untuk lengkapi rasa mewah kabin MPV ni. Jadi, adakah ini pilihan yang tepat untuk owner Mega Holdings Sdn Bhd?